Video khas kepada bakal-bakal pengantin ataupun bakal-bakal mempelai yang akan melangsungkan perkahwinan tidak lama lagi. Jadi bagi mereka yang akan melangsungkan perkahwinan, boleh pertimbangkan untukkan jadikan Satu Dinar sebagai mas kahwin kita. Dan juga apa kebaikannya? Pertama, dia tidak boleh dibelanjakan, nilainya kekal dalam jangka panjang. Kalau mas kahwin dalam bentuk dinar, apakah kita cadangkan pula hantaran dalam bentuk gold bar sebanyak 20 gram ni? Andai kata hantaran tu sekitar 10 ataupun 11 ribu ringgit. Apa kebaikannya? Mas kahwin dan hantaran bentuk emas, pertama, tidak sesuka hati dibelanjakan dan juga boleh jadi aset untuk masa depan. Jadi kepada bakal-bakal mempelai, bakal-bakal pengantin yang masih menimbang-nimbang adakah mas kahwin atau hantaran dalam bentuk emas atau wang tunai, boleh fikirkan untuk jadikan dinar ni sebagai mas kahwin kepada bakal-bakal yang akan melangsungkan perkahwinan pada tahun depan. Jadi sesiapa yang terjumpa video ini dan jadikan emas sebagai mas kahwin, mudah saja, boleh tekan link di bio ataupun di posting ini. Saya bantu sebaiknya untuk dapatkan dinar pertama anda.